Assalamualaikum guys. Pergi Ayo Ai naik kereta mini. Saya lah Cik Puan Aini. Okay guys, so memandangkan kita orang dah lama tak buat konten bersama. Apa nama, Aini asyik buat konten masakan je sempena bulan Ramadan ni. Okay, so hari ni Aini dengan Cik Habi nak buat konten yang macam biasa, iaitu unboxing. Okay, so yang kat depan ni barang-barang ni semuanya barang Cik Habi, kecuali satu barang je daripada ibu punya. Okay. Selalunya Aini yang kaki shopping kan, kaki shopping online. Sekarang ni Cik Habi pula. Dah bertukar wajah dah. Bertukar wajah. Apa nama dia pula, dan diam-diam tiba-tiba barang sampai kan. Hari ni pun tak tahu bila masa tadi pergi beli ni kan. Okay, so total harga barang dibeli ni almost 1,000. Almost 1,000 hanya barang dia sahaja. Okay. So yang mana baru masuk YouTube ini, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay guys, so apa nama, hari ni hujung minggu kan. Apa nama, Aini pun cakap Abi, jomlah kita buat konten unboxing ni. Okay, so sementara kita nak tunggu waktu berbuka, kita buat unboxing lah. So kat sini barang tak banyak, tapi semuanya barang dia, kira keperluan lah untuk dia. Okay, so kita nak buka daripada besar ke kecil atau kecil yang ke besar? Buka yang kecil dulu lah. Kecil yang ke besar. Okay, so ni barang awak kan, awak buka lah. Okay, ni barang pertama kita. Okay, ni kita gunting, ambil ni. Gunting kat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Barang ni daripada China Ngambil masa tak sampai seminggu juga. Dah pun. Okay, ni apa ni? Cover. Cover apa nama, kunci kereta dia. Kunci kereta. Kunci kereta dia. Ini daripada China. Cantik lah cover dia. Nampak beli satu je. Cukuplah satu. Cantik. Cuba buka yang tu. Dia dah koyak. Disediakan sekali. Kecil je. Tapi harga dia boleh tahan lah. Boleh tahan mahal jugalah. Itu tempat masuk dia punya kitchen ni. Ni bilang dia. Ni dia. Cuba awak ambil kunci awak sekejap. Ada? Barang dia. Sekejap. Ada? Sekejap. Sekejap je. Warna ni lawa guys. Okay, so dia punya kitchen dia. Ni dia punya kitchen ni, nanti kita sarung dia punya kunci dekat sini. Ni siap ada apa ni? Dia siapkan dengan dia punya skru sekali. Dengan dia punya apa nama, pin. Ni kunci dia. Kita masukkan ni. Kunci dia kita beli sarung. Sebab apa tahu? Ini sudah beli sarung ni sebab kunci ni dia macam licin tau. Kalau bila kita nanti tiba jatuh, dah lah harga kunci ni agak mahal. So kalau macam dia rosak ke apa, bila duit. Satu je dah kat sini. Okay, so kita masukkan kat sini masukkan. Mana masukkan dia? Sini. Boleh. Sekejap. Dia mula berbawah nah. Cuba masukkan dia. Pakai dia punya dalam. So nanti dia ada sediakan dia punya kitchen. Boleh? Okay. Dah macam masukkan tayar pula. Ni macam mana ni? Masukkan kat mana bawah tu? Ni kitchen dia. Ni. Bukan, ni masuk kat bawah ni. A few moments later. Kita pas lah nanti kita sarung kejap lagi. So ini adalah parcel yang kedua. Okay, ni parcel yang kedua daripada China juga. Okay, daripada China kita buka. Barang apa lah dia beli ni. Lepas tu pandai pula dia beli guna akaun dia, tapi nombor telefon dia tak nombor telefon Aini. Aini pun punya bila masa pula aku beli barang, ni. Okay, ni tempat apa ni? Mana? Ni awak beli apa ni? Tu tempat penyangkut kat kereta. Tempat penyangkut kereta. Kalau macam kereta biasa, sebelum ni dia boleh beli kat kedai DIY ke, kedai RM2 ke, boleh kita sangkut yang tempat untuk letak air ke makanan kan. Tapi untuk kereta kita orang yang ni, dia tempat duduk dia tu, kursi dia tu, dia tak ada tempat penyangkut yang macam kan kat bahagian kepala tu
kan ada besi kan. So kita boleh sangkut dekat situ. Kalau kereta yang ni dia tak ada. So terpaksa lah kita kena order daripada dia punya center dia lah. Center ke. Tak tahu lah yang cakap tempat dia punya apa. Tapi ni lah. Dia punya penyangkut dia ni macam gini. Okay, nanti kita sarung kat dia punya kat kepala kerusi tu. Lepas tu nanti ada dia punya tempat sangkut ni. Okay. Dia beli dua set. Kan? So 2 set. 2 set. Okay, so senang lah. Sebab apa tahu, selalu kalau macam naik kereta ni yang ni kan, kita orang macam agak susah sikit lah nak letak barang. Terpaksa kena letak kat atas kursi, kena letak dekat bahagian bawah kan. So kat sini macam senang lah bila kita nak sangkut barang-barang macam makanan yang plastik ke apa kan. Okay, so ini yang barang kedua Okay, ni barang kedua. Ya, ni barang kedua ya. Okay, yang barang ketiga apa lagi ni? Awak buka yang ni hitam ni. Hitam, banyaknya. Apa benda lah yang dibeli ni panjang ni kereta satu tu. Okay. Sama juga. Tunggu jap. Wiper ke? Okay, jap. Okay guys, ini adalah barang yang ketiga. Okay, ni barang ketiga. Ni barang ketiga guys tak tahulah apa benda panjang yang dibeli ni. Okay, kita tengok je lah apa yang dia beli. Sayang je lah. Dia punya kereta kan. Sekati lah apa yang dia nak beli. Ni dengar kata pula, dia kata dia nak wrapping lah kereta. Kereta ni baru lagi tau. Kita orang ambil belum setahun lagi. Dah dia nak tukar warna. Ini cakap nantilah dulu kan. Tunggu biar kereta tu dah setahun ke apa ke, barulah kita nak tukar warna ke, nak wrapping apa kan. Apa ni? Oh ni, apa panggil tu wiper? Wiper? Sini dah. Wiper untuk kereta mana ni? Kereta B. Oh. Kan wiper ni kan dah berbunyi krek kan. Dia dah lama. Biasalah kereta tu dah tahun ni tak ke 3 tahun 3. Kereta dah ke 3 tahun. Abang dia dah 3 tahun. So dia punya wiper tu dah bunyi macam tak sedap, garing. Tukang krek. Pakai gunting ni, tarik. Okay, yang ni pun dia nak beli dekat Shopee ke dekat TikTok ni? Ni TikTok. Ni pun dia nak beli. Padahal dekat luar ada je jual. Tak faham lah aku. Bagi dia agaknya seronok. Okay. Dah penyek-penyek dah. Ni wiper pendek je wiper dia. Satu panjang, satu pendek. Okay. So barang yang ketiga adalah wiper kereta B. Kalau korang nak tahu B tu macam-macam jenama kan, kereta nama B kan. So biarlah rahsia. Okay, so seterusnya barang yang keempat. Barang yang keempat, apa benda ni? Macam gini je seller seller bungkus Dia just guna wrapping je, tak guna plastik ke apa ke, tak ada. Tak apalah, nanti kita tengok barang dia okey tak okey kita bagi review lah dekat seller tu. Kita tengok apa dia barang dia. Pertama kali tau dia beli barang untuk dia seorang je. Ni semua barang dia kecuali satu barang ni ibu punya. Ibu pun sekarang dah pandai dah. Tiba-tiba dia cakap apa? Dek, tolong belikan ibu ni. Dia tak pandai nak beli dekat dalam TikTok ke apa kan. Lepas tu dia suruh lah. Ini cakap, dek, tolong ibu belikan ni. Lepas tu ini belikan lah. Wih, tebal dia ni. Tebal dia tu. Dia wrapping. Ni buka ni. Buka ni dulu yang fragile ni. Baik tangan. Ni kejap. Sekali barang dia sampai semua besar-besar guys. Yang tadi je barang tu je yang kecil je. Yang lain semua besar. Besar. Hei, inilah lelaki. Apa gini ni Bini kedua dia nak solek. Ini dia. Okey, apa nama orang kata? Benda lepas keti apa yang tempat tutup tepi pintu. Yang cermin tingkat setiap kereta tu. Yang kat tepi tu. Masa kita orang beli hari tu dia tak ada tau. Tak ada sekali package dia. So kita belilah. Dia ada 4 pasang 1, 2, 3, 4. Semua sekali ada 4 ni. Okey? Okey, so ni nama dia apa yang nak panggil pun tak tahu lah. Cik Abi pun tak tahu apa nama dia. Okey, tapi orang tempat tingkat yang untuk tutup tu, kalau jangan bagi apa hujan masuk tu, tahu kan yang kat tepi
tu. Ni semua ni dikatakan semua barang-barang kereta dia lah. Okey. Aduh, Okay, yang ni pula. Ni barang yang ke? Yang kelima Yang kelima. Ni pun daripada China yang warna biru ni. Rasanya lah China kat lah. Okey, ni apa benda ni? Dia punya panas. Benda lah, dia Tak nak ni. bagi panas. Kadang kereta tu windshield ke? Oh, ini tempat tutup jangan bagi apa nama orang kata Panas. matahari masuk. Ada berapa ni? Ni pasang ni macam mana ni? Tekakkan dia ada magnet. Dia ada magnet. Ni guys. Dia ada dua saja. Maknanya satu ni satu tingkap. Ya, dia magnet dia melekat nampak tu. Dia melekat. Ke dia ada dua ni? Dia kiri kanan, depan belakang. Ada empat lah ni. Ada empat. Oh, dia boleh melekat. Betul. Melekat maksudnya pasang dekat mana? Dekat pintu cermin tu je. Pintu belakang dalam tu. Belum. Tak ada dia tampal-tampal apa tak ada Tak payah, dia magnet. Dia just lekat je macam lekatkan gitu. gitu nanti dia akan melekat kat tepi. Oh, macam tu. Magnetic. Gitu. Tengok guys, semuanya barang kereta dia beli. Kita tengoklah yang kotak terakhir ni apa benda. Ini memang tak tahu apa langsung pun apa yang dia beli. Pening kepala. Kotak terakhir ni macam special sikit lah. Kotak terakhir ni hari ni pun tak tahulah apa yang dia Besar belinya. sikit. Tak apalah, duit dia, sekati dia lah nak beli apa kan. Bukan selalu pun dia nak orang kata Shopping. habiskan duit dia. Orang kata reward kan, dapat nak kerja apa semua kan. Dia solid lah bini dia yang kedua ni. Bukan bini manusia Bini dia ada satu je yang kok bebel ni. Tak ada. Apa tu? Boleh keluarkan dah. Betul tak? Atas di bawah tak ya? Betul tak? Atas dah. Tu tak ya? Ni dah. Betul tak? Tak ada lah. Betul tak? Mana ada kat bebel? Kan cakap apa benda? Ada kat bebel. Peramah je. Orangnya. Baik. Apa tu dalam tu guys? Apa benda ni? Apa dia dalam tu? Subhanallah. Hai. Tarik. Ish. Apa benda ni? Cuba tengok guys. Apa dia? Komen. Cuba korang komen kat bawah. barang apa Agak-agak ni? barang apa ni? Berat ni. Cuba komen. Apa benda awak beli ni? Oh, okey. Ringan dah. Okey, fine. Hari tu, hari tu kejap. Kita dah beli. Okey. Ni dia ada batang. Ada batang besi dia. Oh, ni dia punya tu. Okey, ni dia punya kaki dia. Kaki dia. Okey. Cuba korang komen lah agak-agak apa barang dia. Dan barang yang terakhir dia. Keluarkan. Apa dia? Apa dia guys? Cepat guys. Ada masa lagi korang boleh komen dekat bawah agak-agak barang apa yang dia beli ni. Itu dia. Station. Apa ni? Okey, betul. Okey, so ini adalah meja lipat. Hari tu dia dah beli kerusi tau. Kerusi yang macam kerusi mancing tu, tahu kan? Dia beli dua. Dia kata apa, senang kalau macam nak pergi berkelah ke apa kan, ataupun nak pergi healing tepi pantai, ataupun ni kita nak beli ni pun dia kata buka puasa nanti pun boleh pergi dekat Padang ke apa kan, bawa bekal kerusi tu dengan meja ni. So sangat-sangatlah senang. So je. itulah barang-barang dia. Itu Okey. saja. Itu saja barang dia ada 6. 6. Ada nak barang iaitu tadi tempat kunci, lepas tu Jangkut. tempat penyangkut makanan dekat dalam kereta tu, lepas tu wiper. Okey, lepas tu apa ya? Ni Tepi yang luar tu. tempat penutup panas tu kat kereta, cermin kereta. Lepas tu And yang then dia punya seperti yang hitam kat tu untuk luar. tutup. Luar punya pintu Apa kalau hujan kan, Hujan, orang bagi dan pecik. yang keenam. Lepas tu dah sekali yang kena adalah meja lipat. Itu semualah barang-barang yang diborong dekat TikTok dan juga Shopee. Okay, so yang ni nantilah kita setting kita setting macam mana nak buka meja dia, sebab dia tu dia boleh buka. besar Besar. Awak ambil yang besar punya saiz S Besar. ke M? M. M. Sedang. So yang ni kita orang tak buka dulu sebab apa, nanti kita orang nak dalam kereta. Kita nak dalam kereta and then kita orang nak bawa pergi pergi berkelah ke, pergi buka puasa ke kan. Tapi kita pergi buka puasa tu nanti kalau kat luar nanti hari weekend lah. Kursi dah ada. Kursi dah ada sebab hari tu kursi dah sampai lama kan. Kita dah buat unboxing dah. dulu. So tak apalah. Yang ni cakap, tumpah lah. Berair Berair.
Mana gunting ni satu? Kejap Ini barang daripada ibu punya. Ibu yang beli. Okey, so apa benda ni? Ada spray-spray pula, kepala spray ni Banyak, 3, 4 guys. Tumpah. Ni anak-anak killer. Anak-anak killer. Ibu beli. Maklumlah rumah ni apa banyak anak-anak kan, semut apa semua. Tumpah lah. Basah. Tak nak ambil gambar. So seller ni dia tak macam mana dah, patutnya kena masuk dalam kotak tau. Tak boleh macam gini kan, dia tak boleh macam gini sebab tumpah. Tapi itulah untuk killer punya ni lah guys. So ni beli 3 percuma 1. Anai killer. Harga dia RM90. Harga RM90. Beli 3 percuma 1. Okay, so guys, nanti Aini nak bagi rating dekat seller ni. Dia punya ni agak kurang berpuas hati dia punya apa nama? Dia. Dia punya wrapping ni sebab tumpah. Okay, so guys, itu sajalah konten kita hari ini pada hujung minggu. Okay guys, itu sajalah konten kita untuk hari ini, iaitu unboxing barang-barang Shopee dan juga TikTok. Dia tu daripada Cik Habi Ada 6 barang. Ada 6 barang daripada Cik Habi dan juga 1 barang daripada ibu. Okay, so guys, itu sajalah. Jumpa di next konten. Okay, kalau korang yang mana belum tengok video ini sebelum ni, iaitu konten masakan, korang boleh running semua video-video ini sebelum ni. Okay, so jumpa di next konten. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.